Tuan CEO, Ya, Zim. ada seorang wanita ni dia DM saya. Okey. Dia statusnya masih single lagi. Okey. Tapi dia nak kahwin dan lelaki yang dia nak kahwin tu muflis. Oh, okey. So, apa pendapat Tuan CEO? Okey, seseorang yang muflis memang dia tak boleh tanda tangan apa-apa berkaitan komersial dan dia tidak boleh keluar negara. Tetapi ia yang tidak menghalang dia untuk bernikah dan pernikahannya sah. Kalaulah betul dia suka kat lelaki itu, proceed saja, dan mungkin selepas lelaki itu berkahwin, rezekinya lebih murah dan dia dapat keluar daripada masalah muflis. Tidak, saya rasa tidak adil untuk lelaki itu ditolak hanya kerana dia muflis, dan sekurangnya lelaki itu sudah pun jujur berbanding dengan lelaki lain yang mungkin juga mengalami masalah kewangan, masalah yang sama tetapi bersifat tidak jujur. Manfaat orang muflis, bayaran bulanannya ada sedikit berbanding dengan orang yang tak muflis ni mungkin komitmen bulanannya jauh lebih tinggi. Okey Azim, ada apa-apa lagi? Okay, gulas. Baik, terima kasih. Kalau tak, saya nak ganti tempat tu.